Ini macam Smart Tunnel Cyberraya. Sasaran yang strategik. Lagi-lagi dengan keadaan cuaca sekarang. ini boleh mengundang bencana. Mungkin tak perlu risau sangat. Tengok. Walaupun Neonimus merupakan hacker yang licik, dia sebenarnya tak bahaya pun. Dia ugut nak letupkan base mata, tapi tidak. Ugut nak lagakan kereta api, tapi tidak. Pendek kata, semuanya sekadar permainan. Ini bukan ancaman yang besar. Saya setuju. Hantarkan saja pasukan ejen muda. Okey? Bertindak segera. Nanti, memandangkan Ali ada pengalaman berdepan dengan Neonimus, mungkin ini misi yang sesuai untuk kita menguji Satria. Satria? Apa tu? Satria masih belum diluluskan. Sebab itu, kita perlu nampakkan hasil dalam misi sebenar. Kamu yakin? Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung? Kalau kamu masih belum sedar, tahap kesabaran Datuk dah semakin tipis. Sedap kamu gagal dengan Iris Neo. Baik, kita hantar dengan pasukan sokongan. Uncle! Ali! Punyalah lama tak pergi misi sama-sama. Itulah. Macam tak percaya lah. Aku pun tak percaya masih kena jaga kau. Ish, kau ni. Ali? Ini peluang untuk kamu buktikan kebolehan kamu sebagai ejen Satria. Semoga berjaya. Baik. Buat betul-betul. Dan jangan gagal. Gans, silakan. Satria, bangkit. Aduh, mati aku. Baik aku belah sebelum dia. Ambil kau. Kamu fikir kamu boleh lari? Taklah. Ada je ni. Saya dah berikan peluang keemasan. Bukan saja kamu gagal. Sekarang kamu cuba untuk belot. Pilot? Bukan. Asal lalut. Apa yang kamu dah beritahu mereka? Tak ada. Aku tak beritahu apa-apa. Sumpah. Baik. Namun, sampai masanya saya hapuskan semua jejak. Tolong. Zero. Aku belum kahwin. Zero, aku dah agak. Kacang. Kau kurang ajar. Bising betul. Budak kau ada misi. Siap bawa geng apa? Kena setting multiplayer lah macam ni. Alright, game ni simple je. Kalau boleh lepas sampai hujung terowong ni, korang menang. Kalau kalah, tengoklah nanti. Jaga-jaga. Jangan biar lari. Jom, Satria. Makcik, tak apa-apa. Dia hack pakai ni. Satria, boleh jejak kunci signal. Oh, sebentar.